punya formula simple je, iaitu adalah 70% fokus dekat hero, 30% fokus dekat yang ekosistem yang lain-lain ni. Dia macam tu. Maksudnya 70 video fokus hero produk, 30 video fokus yang lain-lain. Why? Abu Masud Sayyidina Muhammad, you kena faham macam ni. Hero produk ni adalah apakah hero produk? Iaitu adalah yang paling banyak. Benda yang review paling banyak. Dia dah matang, dah lama dah beg kuning tu. Ini adalah kriteria entry produk. Yang di mana benda ni penting tak? Penting. Sebab dua benda. Iaitu adalah benda ni. Iaitu adalah data GMV Max AI. Yang di mana TikTok akan push. Yang pertama adalah tadi saya jawab. GMV Max Ads akan push. Akan utamakan beg kuning yang paling matang. Beg kuning yang paling ni apa? Beg kuning yang paling trusted. Contoh, tengok kat sini. Kalaulah barangan ni ada, saya ambil lah, minimum 5,000 sold. Contoh, ni 5,000 sold, yang ni ada 10, ada 100, ada 200, 300, 10. Percaya tak, when korang run GMV Max, yang paling banyak sales yang contribute dalam hari tu adalah yang ni. Sebab TikTok akan push beg kuning yang paling trust. Sebab dia AI, kita tak boleh control benda tu. Dia tak boleh setting. Sebab kalau TikTok Ads Manager, kita boleh paksa. GMV tak boleh nak paksa. GMV adalah benda yang AI. Sebab tu saya kata, beg kuning kena jaga. Apabila beg kuning kita ni tiba-tiba kena frozen, orang menangis. Yes, menangis. Anak murid saya kena frozen, kena ban, dia punya hilang, dia menangis. Dan saya pun turut menangis juga. Memang sedih. Sebab memang benda tu memang kacau habis. Yang kedua, kita kena faham, apabila orang dah start membeli entry produk, saya bagi contoh. Nama dia ni Ali. Korang lah contoh. Korang beli barang X. Percaya tak, when korang beli barang X, video-video barang X korang dah tengok. Percaya tak, when korang dah beli, video-video, ni saya bagi contoh lah. Ni video lah ni. Video-video barangan 2, barangan 3 ni akan datang kepada korang. Faham tak maksudnya? Contoh, Ali beli barang X. Dah purchase, dah check out semua, dah sampai barang semua. Percaya tak, video-video dekat barangan 2, barangan 3, barangan 4, walaupun video tak cukup banyak pun, tapi dia akan retarget pergi kepada Ali ini. Sebab tu saya kata, bagi dia perangkap masuk dalam data GMV. Walaupun video ni sikit, dia akan terperangkap juga. Sebab dalam pembuatan video, kita tak boleh nak fokus semua. Contoh, saya nak balancekan semua video saya dekat semua beg kuning. Tak akan mampu. Sebab tu ada strategi adalah 100 video contoh, 70% fokus anti produk, 30% fokus produk yang